Hello dan selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikirkan tentang satu keajaiban yang berlaku depan mata kita setiap hari? Macam mana seorang bayi tanpa sebarang kelas atau buku panduan boleh fasih bercakap dalam bahasa yang begitu kompleks? Hari ini, kita akan cuba bongkar misteri hebat ni sama-sama. Inilah dia soalan utamanya, kan? Ini bukan soalan untuk ahli akademik je tau. Ini satu teka-teki yang dah buat ramai ahli fikir pening kepala berabad lamanya. Dan ia berlaku dalam setiap rumah, dalam setiap keluarga. Jadi dari mana datangnya kebolehan yang luar biasa ni? Jom, kita mulakan penggembaraan kita untuk mencari jawapannya. Okey, ini dia pelan tindakan kita. Kita akan mulakan dengan misteri itu sendiri. Lepas tu kita akan bentangkan satu peta yang ada 6 teori utama. Dari situ, kita akan selam satu persatu sebelum kita gabungkan semuanya untuk dapatkan gambaran yang lebih besar. Dah sedia? Baiklah, jom kita terus masuk ke dalam misteri itu sendiri. Kata-kata pertama seorang bayi. Ia bukan sekadar bunyi-bunyi yang comel kan? Ia sebenarnya satu percikan api. Permulaan kepada kebolehan kita untuk berhubung, untuk berfikir dan akhirnya untuk membentuk dunia di sekeliling kita. Dan macam mana-mana pengembara yang nak meneroka satu kawasan baru, kita perlukan peta. Betul tak? Dalam kes kita ni, peta kita ialah himpunan teori-teori hebat yang telah dibangunkan oleh para penyelidik untuk membantu kita. Peta kita ni ada 6 laluan utama. Cuba bayangkan ia macam 6 sudut pandang yang berbeza untuk melihat sebuah gunung yang sama. Tak ada satu pun yang 100% betul atau salah. Tapi bila kita gabungkan semua pandangan ni, barulah kita nampak gambaran penuh gunung tu. Inilah dia, 6 laluan kita. Ada teori behaviorism yang fokus pada tingkah laku, teori kognitif yang tengok pada cara kita berfikir, teori nativis yang persoalkan apa yang ada semula jadi dalam diri kita, teori interactionalist yang tekankan kuasa hubungan sosial, teori constructivism yang anggap kita ni macam pembina aktif, dan akhir sekali teori psikolinguistik yang gabungkan minda dan bahasa. Bunyi macam rumit? Jangan risau, kita akan jelajah satu-satu. Jom kita mulakan dengan 2 teori pertama. Kedua-dua ni tengok bahasa dari 2 perspektif yang sangat berbeza. Satu dari luar dan satu lagi dari dalam. Teori behaviorisme ni cadangkan yang bahasa tu kita belajar macam kita belajar kemahiran lain. Macam ni, seorang bayi sebut mama, ibu ayahnya seronok, puji, peluk dia. Bayi tu pun faham, oh, bunyi ni dapat reaksi positif, jadi dia ulang lagi. Bahasa tu hanyalah satu tabiat yang dipelajari melalui ganjaran dan ulangan. Persoalannya, adakah ia semudah itu? Tapi, betul ke ia sekadar pasal ganjaran? Teori kognitif pula kata, ada benda lain yang berlaku di dalam minda. Menurut teori ni, bahasa bukan setakat dipelajari, tapi ia berkembang seiring dengan pemahaman kanak-kanak tu tentang dunia. Contohnya, seorang anak tu kena faham dulu konsep ketiadaan sebelum dia boleh guna perkataan hilang. Jadi, pemikiran datang dulu, bahasa ikut kemudian. Okey, sekarang kita beralih pula ke 2 pandangan seterusnya. Kali ni, persoalannya ialah, adakah kebolehan berbahasa ni dah siap terpasang dalam otak kita sejak lahir ataupun ia lahir hasil daripada interaksi kita dengan orang lain? Nah, teori nativis yang dipelopori oleh Noam Chomsky datang dengan satu idea yang wow, cukup revolusioner. Dia kata otak kita ni bukan macam span kosong. Sebaliknya, kita dilahirkan dengan sesuatu yang dipanggil peranti pemerolehan bahasa. Anggap je ia macam satu sistem operasi yang dah sedia terpasang, tinggal nak install je apa-apa bahasa yang kita dengar. Sebab itulah kanak-kanak boleh cipta ayat yang mereka tak pernah dengar pun sebelum ni. Tapi kan, sistem operasi tu perlukan software untuk diinstal, betul tak? Di sinilah teori interactionalist memainkan peranannya. Ia kata, peranti dalaman tu perlu diaktifkan oleh interaksi sosial. Bahasa tak boleh dipelajari dalam bilik kosong. Ia perlu dicetuskan melalui perbualan, main-main dan hubungan dengan orang sekeliling. Persekitaran sosial yang kaya dengan bahasa itulah bahan api yang hidupkan enjin semula jadi kita tu. Dan akhir sekali kita akan lihat 2 perspektif terakhir. Yang ini pula fokus pada macam mana kita secara aktif membina bahasa dan apa faktor-faktor psikologi yang terlibat di sebalik tabir. Teori konstruktivisme melihat kanak-kanak ni macam arkitek kecil. Mereka bukan setakat meniru atau menyerap bahasa secara pasif. Tak, sebaliknya, mereka secara aktif membina pemahaman mereka sendiri, bata demi bata, berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan dunia. Setiap perkataan dan ayat tu macam batu bata yang mereka susun dengan teliti untuk membina bangunan bahasa mereka sendiri. Akhir sekali, teori psikolinguistik.
Teori ini cuba intai di sebalik tabir dan fahamkan proses sebenar dalam otak kita. Macam mana otak kita proses bunyi jadi perkataan dan perkataan jadi ayat. Semuanya dalam masa nyata. Ia macam jambatan antara psikologi, bagaimana memori kita berfungsi, dan linguistik, iaitu tata bahasa. Ia cuba faham jentera mental yang membolehkan kita semua berbual sekarang ni. Okey, kita dah pun jelajah ke 6-6 laluan ni. Sekarang jom kita undur sikit ke belakang, lihat semula keseluruhan peta kita dan cuba fahamkan macam mana semua ni saling berkaitan. Jadi inilah dia peta kita secara keseluruhannya, daripada peniruan dan ganjaran behaviorisme kepada perkembangan pemikiran dalam teori kognitif. Program semula jadi nativis, kuasa perbualan interaksionalis, pembinaan aktif oleh konstruktivism dan jentera mental psikolinguistik. Sebenarnya tak ada satu pun yang salah. Setiap satu daripada teori ini menceritakan sebahagian daripada kisah besar yang sangat menakjubkan ni. Jadi, inilah rumusan utamanya. Tak ada satu jawapan tunggal untuk misteri ni. Realitinya, seorang kanak-kanak yang sedang belajar bercakap tu mungkin sedang menggunakan semua mekanisme ni serentak. Dia meniru behaviorism, sambil otaknya berkembang kognitif, menggunakan perkakasan semula jadi dalam otaknya nativis, yang diaktifkan melalui interaksi interaksionalis, sambil dia sendiri aktif membina makna konstruktivism. Dan semua ni disokong oleh proses psikologi yang kompleks, psikolinguistik. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Selepas kita melihat melalui ke-6 kanta ni, yang mana satu paling kena dengan cara anda sendiri melihat bahasa. Bila anda perhatikan seorang kanak-kanak belajar bercakap, anda nampak dia sebagai seorang peniru, seorang pemikir, seorang pembina, atau gabungan kesemuanya. Keajaiban bahasa ada di sekeliling kita. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi menyertai perjalanan kita kali ini.